Setiap hari Mak duduk depan TV, letak satu bakul baju di sampingnya. Tangan mula lipat kain sambil mata fokus dekat drama. Tapi baru beberapa helai dah nampak dia berhenti. Kejap pegang tengkuk sebab bahu dah mula rasa lenguh akibat tunduk terlalu lama. Lepas tu sambung balik macam benda tu normal. Sebab kalau tak lipat malam tu, esok bakul lagi menggunung. Sebab tu bila aku nampak Swiss Thomas Neck Shoulder Massager ni, aku terus terfikir benda ni memang macam dicipta khas untuk Mak. Malaysia yang tak reti duduk diam walaupun badan dah penat. Desain dia terus sangkut dekat bahu macam selendang. Jadi tak perlu pegang dengan tangan. Mak-mak masih boleh sambung lipat baju macam biasa sambil tengok drama. Lagi best, dia rechargeable. Jadi tak perlu wayar panjang dekat ruang tamu. Charge je dulu, lepas tu boleh pakai dekat mana-mana. Bahagian massage dia pula jenis deep kneading. Memang rasa macam jari betul tengah uli bahu dan tengkuk. Bukan macam vibration kosong yang bunyi kuat, tapi tak rasa apa. Lagi sedap sebab ada heat function sekali. Jadi bahagian tengkuk rasa suam macam tuam panas sambil diurut perlahan-lahan. Masa aku bagi dekat Mak, dia siap gelak dulu tengok bentuk dia sebab nampak macam gadget pelik. Tapi aku suruh dia cuba dulu masa dia tengah lipat kain macam biasa. Lepas tu muka dia terus berubah. Tangan masih tengah lipat baju. Tapi mulut dia cakap, sedap pula benda ni. Dia kata rasa macam ada orang tengah tekan bahagian urat dekat belakang leher yang selalu keras tu. Siap adjust badan cari angle paling sedap sambil drama dekat TV tengah iklan. Hari seterusnya, aku nampak benda yang lagi kelakar. Mak cari alat urut ni dulu sebelum tengok drama. Bakul baju belum sampai depan sofa lagi. Tapi dia dah tanya mana alat urut tu. Kadang-kadang siap cas awal-awal petang sebab takut malam nanti bateri habis. Aku tak sangka benda kecil macam ni boleh terus masuk rutin harian dia. Yang buat aku rasa kesian. Mak selalu cakap, tak apa bila kita tanya dia perlu bantuan urut ke tak. Tapi dari cara dia urut tengkuk sendiri, pusing bahu kanan kiri, kita dah tahu badan dia sebenarnya dah penat. Mak memang jarang komplain. Dia tetap buat semua benda macam biasa, walaupun badan tengah lenguh. Sekarang bukan Mak je guna benda ni. Ayah aku balik kerja drive jauh terus pinjam sebab bau keras pegang steering lama. Adik aku yang study, sambil hadap laptop berjam-jam, pun pernah guna senyap-senyap dalam bilik. Sampai satu tahap alat ni jadi rebutan satu rumah sebab satu keluarga rasa sedap. Paling best, Mak cakap dia rasa lebih enjoy lipat baju. Sekarang sebab tak cepat rasa tegang macam dulu. Dia boleh duduk lama sikit layan drama tanpa asyik berhenti pegang leher. Siap pernah cakap kalau benda ni rosak jangan tunggu lama. Terus beli baru sebab dah terbiasa guna. Kalau rumah korang pun ada scene yang sama. Mak tengah lipat baju sambil senyap-senyap urut tengkuk sendiri. Ini memang hadiah kecil yang dia akan selalu guna. Segera check out sekarang sebelum stok habis.